Hi guys. Aku macam dah lama kata vlog macam awkward pula. Busy, not busy. So today's video is a bit different because I'm gonna do what's in my box of memories. Oh, akbar, pusing sikit. Okay. So apa dalam ni? Dalam ni ialah barang-barang yang aku dapat ataupun aku beli sepanjang perjalanan degree aku yang ada sentimental value. Tapi bukan semua yang aku letak dalam ni. Faham tak? Ada je yang barang aku dapat ataupun barang aku beli tu aku dah guna, sedang guna, ataupun tak muat dalam ni kan. Sebab obviously tak muat. Besar ni je nak. Ada je yang macam besar. Nanti aku tunjuk. Sebagai contoh tu lah. Okay, aku tunjuk sikit lah. Oh, atas tu. Nampak tak? Atas tu ada bunga-bunga tau. Bunga-bunga tu obviously tak muat dalam ni. Guys, I'm so sentimental guys. That's why I'm doing this. Okay, aku sangat sentimental. Okay, aku sebab fikir jauh lah. Macam mana kalau barang-barang dalam ni mereput ke? Macam mana kalau aku hilang ke? Ataupun aku tiba-tiba tak ingat ke siapa yang bagi ke, ini apa ke kan? So macam okay, let's record this and keep this dekat YouTube like that. Sebab aku sentimental itu. Because I love my degree journey so much guys. You have no idea how much I selalu macam alah, kalau kat Melaka ya dah. Seindah itu perjalanan degree aku kat Melaka. Over. Tapi memang betul. Bila orang cakap kan, alah time belajar tak sabar nak habis belajar. Tak. Aku masa aku last semester lagilah aku rasa macam tak naknya habis belajar, tak nak habis belajar macam gitu. Kau tahu tak? Sebab aku tahu aku akan sangat merindui momen-momen yang aku sedang lalui. Faham tak? Belum habis belajar lagi pun aku dah rindu. Faham tak? Sebab aku tahu benda tu won't last. And aku pula memang jenis orang yang penuh dengan memories and sentimental, nostalgia apa semua. Aku macam gitu. Memanglah. So macam simpan je. Kalau kau rasa kau nak simpan apa, kau simpan je lah. Macam aku kan ada je benda macam orang tu kasih kat aku tapi macam makanan kan. Macam aku tak boleh simpan. Aku akan gunting lah packaging dia ke, plastik dia ke. Aku akan simpan. Sebab tu macam itu je memories yang aku ada. Orang berubah, musim berubah, tapi kenangan tetapkan macam gitu. To be fair, I'm not gonna mention who gave me this, who gave me that. Sebab macam yelah ada few nama kan tak boleh sebut sebab privacy kan. So macam tak sebut lah. Okay, I just tunjuk je. Okay, you know this is the situation. Faham tak? I got few paper bags. And dalam paper bags tu ada banyak barang daripada different people. I don't know where to start. I just randomly ambil and just show to you guys. Okay, I have this McDonald punya Happy Meal kan. Okay, McDonald punya Happy Meal. Yang ni lion. It's so cute. Wait, let me show. Tada! Right. Ni pun Happy Meal. I don't know what is this. It's like Squishmallows. Sama juga Squishmallow, but this one yang pink punya. So cute. Sampai sekarang tak boleh adapt lagi untuk memandang di sini saja, because I have this flip punya screen dia boleh flip. So like I always pandang my face. I want to look at my face. But kadang-kadang macam pelik sebab I have to look at the camera lah kan. But whatever. And then I have Shin-chan. Squishy. Oh, it's so squishy guys. You see? Kalau cakap geram dengan orang kan, aku ni rasa macam nak lenyek-lenyek je muka kau. Macam gini lah definisi dia. Okay? Meow. Dia grumpy. Somel. Kepit rambut. Nampak? Tak guna tau. Walaupun aku memerlukan ni sebab kepit rambut aku selalu patah, tapi aku takkan guna. I will keep it. Okay? Sebab kalau ni patah macam mana? 2 casings. Yang ni hadiah birthday. This one flavor lime and ginger. This one is flavored tea. And I have ampau. Okay, ampau ni masa aku intern, orang kampung kan, kita orang berada kat rumah orang kampung kan, belakang tempat aku intern tu. And then they are so welcoming, they are so baik. And then I got this from that one makcik. How do you pronounce it? Aku tak tengok Star Wars, tapi yeah, macam tu kan, Darth Vader. So cute. I put it in this box sebab dia punya, this my kitchen tapi dah tertanggal. So yeah. Oh, this is so cute. My precious budak kelas B. Very naughty dia orang. Very naughty and bising and everything lah. Gundam. How do you pronounce it? I tak buat lagi sebab aku macam sayang. And ada satu barang ni yang aku ingat aku simpan tau masa tu kan. Tapi bila aku cari, bila aku kemas tak ada weh. Aku sampai message tau ke 5 orang yang menyediakan benda ni. Sebab aku macam sedih nak menunjukkan betapa frustnya aku. Nampak tak?
Plastic bag, dalam ni ada jajan-jajan. Okay, yang ni dapat masa kita orang gathering perempuan-perempuan kan, classmate perempuan dekat PD. And then budak yang duduk college, which is ada 5 orang, dia orang sediakan benda ni untuk seorang satu. Lepas tu aku ingat tau, aku simpan dia packaging, dia plastik, you know, sebagai kenangan. But then I lost it. I don't know kat mana dah. Aku frust betul. Tapi aku akan sertakan juga. Keychain Spiderman, dia kacuk dengan Hello Kitty. Okay, next kita ada topi pantai. Okay, topi pantai ni aku beli dengan roommate aku. Sebab macam kita nak masuk ladang kan. Kan dah lama tak masuk ladang, so acah-acah lah, tak biasa panas. Belilah DIY. Bucket hat. Yang ni member aku bagi. Aku pakai time intern. Brunei punya keychain. Vans punya stiker ke apa, from Jogja. Aku beli kat Japan. Pasal aku selalu bawa kalau macam balik naik bas. Buku kawan aku bagi, tak habis baca lagi. Tajuknya Syurga Buatku Pendosa. Kawan aku bagi juga. Kata, Nahman, aku beli sebab aku nampak kau ada repost pasal buku ni. So aku macam, oh, thank you so much. Anime punya karakter lagi, hero. Frame. Okay, frame gambar ni ada housemate aku, batchmates aku, kawan daripada diploma. Okay, next kita ada ini dalam Tupperware. I have few of them. Okay, bentuk mushroom. And then bentuk apa ni, octopus. And then burger yang tak jadi. And then bentuk chicken, dinosaur, roar. Ada stiker Shinchan. Dalam ni banyak gila weh. Aku rasa ada berapa pieces dalam ni? 50 pieces stiker Shinchan. Layout yang ada tulis kursus teknologi penuaian latex. Yang ni field trip. Best. Doa. Sebab kita belajar macam mana nak menoreh getah. And then best lah that day. Macam mana kan? Ni bricks. My friend buat benda ni. And then dia bagi duck. Mungkin sebab aku bisa sentik kot. Kitchen ada keracunan makanan. Warna biru. Lollipops. Chupa chup. Okay, I'm not gonna eat and I'm gonna keep this. Until when? Until dia macam dah bersemut ke apa, baru aku buang lah kot kan. Perfume. This one is from Bath and Body Works. Sweet Pea punya. It's so wangi. Dan bau tu memang, oh, ini masa zaman aku form berapa? Oh, ini bau ni macam masa aku kerja kat faham tak, macam gitu. So perfume membawa memories tau. Okay, next. Tada. Okay, ni macam kalau orang bagi aku, lepas macam ada notes dekat benda tu ke apa ke kan, aku akan gunting, aku akan simpan. Contohnya ini masa birthday aku hari tu kan, ada member aku kan celebrate dengan aku. So this one is from Coffee Bean. So nampak ni, Iman, happy birthday. I hope your cake is as sweet as you are. Aww, so cute. Ada drawing lagi. Memanglah aku simpan. Lagi contoh lagi ni, Baker's Cottage. Nampak ada wish. Apa ni? Happy birthday Iman. Stay strong, orang baik. Macam mana kan? Lepas tu ni, coffee. Apa ni? Gigi Coffee. Congratulations for your result. You did the best. So, I cut the packaging ke, dia punya cawan cover, and I keep it. Okay. Kipas. So cute. Kipas. Okay, dia ada 2 brooch. Okay. Fix. Bentuk duck yang perempuan. Apa nama dia? Donald Duck. Oh, Daisy Duck. Biscuit Carry. This one pun I'm not gonna eat this. Sebab dia ada memory behind this kan. Behind memory semua ada memory. So macam okay, aku ni adalah orang sentimental. Token ni sendiri tau dia buat. Nampak ni, ni bentuk ribbon. And then I can gantung. Tapi aku simpan sebab aku takut macam tercecer. Aku kan clumsy sikit, so aku macam takut hilang, so aku simpan. Ada mascara. My friend gave this to me sempena birthday. It is so good. It is from Rohina Raya Edition. Handmade punya gelang. See, ada initial aku, I, Iman. Boleh tak nampak? So I have to do like this. Oh my god. Okay, Iman, so cute. It's pink. Tada! Small, really small notebook. Mini notebook. Dalam ni adalah few writing. I think ada 2 je.
from that 2%. Paling banyak dot of punya memory, which is dalam ni from my housemate lah. Okay, housemate aku boleh mention sebab dia macam tak ada issue kat situ kan. Housemate, kita orang kan ada buat gathering the last time kan, kat Melaka. So kita orang kumpulkan lah letak dalam ni. Aku macam sedih pula nak baca. I'm not gonna read cause it's very sedih and I'm gonna cry if I read this. Okay, so I'm not gonna read. But yelah, ada text-text ni and then I have gula-gula inside. Ni frame, so cute. Okay, kamera ni nama dia Genji. Okay, I purchased this masa degree. Budak rumah pun tahu how excited I am with this camera. And then tak ada bateri. Ni pun dah lama aku tak godek sebab aku rasa macam dalam ni pun ada memories kan. Aku dengan Dr. Purple, ada few video aku ambil masa field trip. So macam ada kenangan dalam ni. So aku macam sedih, tak naklah buka macam gitu. So I keep this. Okay guys, sekarang aku nak tunjuk bunga-bunga bunga-bunga weh, tak tahan weh. Aku nak tunjuk bunga-bunga yang aku dapat. Okay, by the way, sorry ni memang macam gini sikit. Dia memang tak muat frame-nya sebab aku memang guna frame mana yang ada je. Malas nak beli yang baru. Okay, so ni bunga-bunganya. Nampak tak sampai ke situ? So yang hujung sekali ni, yang ini parents aku kasih masa konvo inilah, konvo diploma. Yang ni congrats grad and ada orang purple ini. Yang ni kawan aku bagi sempena konvo diploma juga. And then yang ni dapat sempena anugerah dekan yang terakhir kali. So yang ini kawan aku bagi juga. Kita ada a drawing. Yang ni aku tak draw, aku just paint dia lah. Sebab dia macam, korang tahu kan yang macam nombor-nombor, pasal aku just colour-colour. Dia macam tak cantik sangat, tapi macam ada memori di sebalik benda ni lah. Sebulan lebih kot baru settle. Lepas tu kita ada ni Penang punya small pouch. Comel kan? Cameron Highland punya coin punya purse. Lepas tu boleh gantung. Comel. Ada scented candle. Yang ni aku beli dekat China. Lepas tu I give this to my housemates. Lepas tu kita ada bag ni. Okay, bag ni semua housemate aku beli. Ke ada seorang tak beli bag pergi kelas guys. Comel kan? Love the colour. Printed bawal. Okay, masa degree, especially masa kita orang dah duduk luar, aku selalu tahu beli printed bawal, especially kat Maidin. Okay, kalau housemate aku tengok ni, mesti diorang tahu. Kita orang selalu beli printed bawal dekat Maidin ataupun dekat apa tu, Pink Market tu kan. Gitu. Ada lagi tapi tak sempat nak tunjuk semua kan. Aku tak tahu aku boleh faham tak. Macam aku yang sangat sentimental lah. Macam kadang-kadang benda-benda simple kan, aku selalu record. Okay, sebab tu aku selalu macam gini. Sebab tu aku selalu macam gini. Buat awak bodoh kau sekarang. Macam gitu kan. Sebab aku tahu nanti benda tu dah tak boleh berulang. Tapi video tu aku boleh selalu ulang. Aku boleh selalu tengok. Faham tak? Walaupun orang di dalam tu dah tak ada ke, orang dalam tu dah berubah ke, biasalah kan. Tapi apa yang kita dah capture, apa yang kita dah ingat dan lalui akan sentiasa macam gitu. Faham tak? So rasanya itu je lah guys. Thank you so much siapa-siapa yang menjadi penyumbang kepada box of memories aku ini. Okay, secara langsung ataupun tidak langsung, terima kasih sangat-sangat. Aku amat menghargainya. So itu je lah. Bye. Weh, rasa gelap no. I don't know why before I start, dia cantik dia punya lighting. Lepas kita kan start, dia terus macam blind bar dia punya lighting. Kenapa begitu? Saya pun dah faham. Kalau saya tambah lighting begini cantik. Sebenarnya aku suka letak kamera kat sini sebab aku macam, okay, lighting tu cantik. Okay. Hi guys, welcome back to my channel. Aku selalu rasa nak buat macam tu doh, tapi macam tak kena. So aku rasa macam fake. So aku akan buat je cara aku, which is hi. Perjalanan degree aku memang 10 out of 10. Faham tak? Walaupun ada sakitnya, sedihnya, patah hatinya, tak sihatnya, apa semualah kan. Tapi aku sangat suka. Okay, aku tak tahu lah, aku macam dramatik ke, over ke apa, tapi aku memang suka. 10 out of 10. Tak boleh 10 out of 10. 9 out of 10 lah. Kena minus juga 1. Okay, macam mana pun tidak sempurna. Tak, kalau aku off camera, aku banyak je benda aku cakap seorang-seorang. Macam aku pun monolog lah kan. Tapi kalau aku on camera, I don't know what to say. I'm like, okay, what now? What to do? So, tu je lah guys. Bye.